Macam mana My Digital ID nak yakinkan orang yang data kita tidak akan dijual kepada pihak ketiga? My Digital ID ni dia tak pegang apa-apa data. Apabila kita nak check contoh dengan agensi dan sebagainya, kita berurusan lah apa agensi, kita harus melalui My Digital ID. Kalau dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dia akan buat verification. Itu je. Tapi kalau kita contohnya My Digital ID dengan kita buat urusan dengan polis ataupun dengan JPJ, kita masuk My Digital ID dan My Digital ID akan mengesahkan bahawa kita orangnya lah. So itulah yang kita kata mudah cara. Kan, sebab kita fikir macam ni lah, kalau kita nak buat apa-apa, pergi agensi kerajaan ke mana, kena tunjuk IC. Sekarang ni bila kita ada apa-apa urusan kerajaan, kita tak jumpa secara fizikal, secara maya, secara virtual. My Digital ID menjadi IC kita. Username and password lah kot, sebab sekarang ni bila dah pakai My Digital ID, orang pun dah tak payah nak ingat dua-dua tu. Ya, betul. Dia tak payah mengelur kita bila kita terlalu banyak sangat user ID, banyak sangat password, kita pun jadi keliru.